Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najwa dan abang saya. So, hari ni Najwa nak tunaikan permintaan abang Najwa. Dia balik-balik kerja dia lapar. So, dia request dekat mak Najwa buatkan spaghetti bolognese. Najwa pun kelakar buat cari barang. Najwa beli spaghetti dengan sos prego je dekat kedai. Yang lain semua Najwa adjust dalam peti apa ada. Sosis, sisi ketam, macam tu je lah. Salad pun dah kecut dah ni. Dah berapa hari punya dah. Adjust dalam peti je lah apa yang ada kita buat. So itu je lah menu kali ni. So kepada yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang Najwa upload tanpa melengahkan masa. Jomlah kita mula. Bismillah. Amin. So jomlah kita mula rasa. Dari bau dia pun bau masam-masam tomato macam tu tau. Yang baru siap buat terus mukbang. Bismillahirrahmanirrahim. Masam-masam tomato. Lepas tu dia macam basah-basah macam tu, sedap korang. Pedas-pedas manja macam tu. Wih, sedap. Lepas tu spaghetti pun tak terlalu tebal, so senang kan nak kunyah dan telan. Macam mana buat start hatimu? Puas gila. Sedap betul. Ni si ketam. Kalau ada ayam dengan cendawan mesti lagi sedap. Sebab spaghetti kan selalunya ada cendawan kan. Sedap. Dia rasa dia cukup rasa korang. Manis, masam, pedas, semua ada. Najwa suka sebab dia ada masam-masam tomato macam tu, sedap korang. Lepas tu manis-manis. Bolehlah tahan, sedap. Saya suka dia punya kuah. Masam, manis, pedas macam tu.
dengan kuah dia tu. Memang mantap korang. Betul memang suka gila. Alhamdulillah guys, Najwa dah kenyang. So licin ni, tapi ada sikit je lagi tu. Tengok sikit-sikit tu. Tak apalah. Nanti lepas video boleh sambung habiskan. Nah, macam mana? Puas tak? Puas hati gila. Memang betul-betul sedap. Memang sedap sangat-sangat. So alhamdulillah guys, Najwa pun dah kenyang. Dah. So sampai sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarahya.